وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Okay, so Okay. So, tu je okay guys. untuk video kali ni. Ya. Okay, Jangan stay tune tau. Minggu depan kan. Minggu Kita depan ada plan yang mantap. lagi. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Yeah. Cut. Stop guys. Okay. Kau dah habis. Okay, mantap. Jangan cakap. Jom balik. Okay. Wait, esok jangan lupa tau. Oh, meeting. Oh. Jangan sibuk dengan St. John pula. So, Aduh. esok kita nak jumpa untuk apa tu? Untuk scene untuk next Minggu week punya depan tema apa? boleh. Okay. Jom. Right. Banyak agak view kita naik. Serius ah? Aku dah agak dah weh. Bapak FOMO siap. Baru satu video. Tapi at least dia dah kenal lah channel kita kan. Kalau konsisten mesti ramai follow. You do? Wait, aku ada idea. Apa dia? Aku kata kita buat live podcast. Live? Lagi menarik. Betul tak? Tapi kan kalau tak ada siapa je macam mana? Mesti ada punya. Yakin je. Lepas tu, kita nak sembang pasal apa? Aku tahu kita sampai cerita seram. Kita boleh suruh diorang hantar pengalaman diorang. Oh, so macam sesi perkongsian lah. Yeah. Interesting weh. Kalau macam tu, malam ni kita blast kat Facebook. Mesti dapat banyak cerita. Setuju je. Jom kita Facebook siapa? Tak payahlah weh. Macam scary je. Saya kalau tengok kita balik macam mana. Kenapa? Tapi cerita je. kalau tengok movie pun diorang habis BTS je kita baca. Tak ada Cerita je lah. Kita dah lah buat kat USM tau. Scary tau. Tak ada. Kau nak view tak? Okay lah. Boleh lah. Kalau macam tu, jom record video. Kita post dekat Facebook nak. Oh nak belas lah? Oh, nak pergi Okay, tu. Jom. Sekarang ke? Yelah. Jom korang ready? Ready. Tidak, side aku tak. Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum, hai korang. Hai. Korang, minggu depan tepat jam 12 malam kami akan mengadakan live podcast. So, kalau korang ada cerita seram, Kisah misteri yang pernah happen kat korang. Korang hantar dekat email kita orang kat bawah ni. okay, bye! Okay dah ni. Nuha macam mana? Ada 10 minit lagi. Lagi 10 minit ya. Standby. Okay guys. Lagi 10 minit kita start ya. Okay. Sekejap. Serius ke nak buat benda ni? Ish, kita dah plan kan? Ya. Takkan nak buat sekali jalan, come on lah. Tapi apa-apa jadi. Tak jadi apa-apa. Dah Ben. Dia start dah ke ni? Dia kata lagi 10 minit tadi. Okay guys. Live kita nak start dah. In 1, 2, 3. Welcome back to our channel. Kita dah janjikan dengan orang buat live. So, mesti korang tu tunggu-tunggu kan channel kita orang punya. Kau macam excited dah kan nak dengar kami baca. Yeah, so before apa-apa pun, tolonglah share and like kita orang punya live. Tap screen, okay? So, Weh, aku tengok kan banyak gila weh cerita diorang send kat email Yo, kita. weh. Tak menang tangan banyak Yeah. sangat. lah. Buat Diorang gila. memang tak dah. So, macam dah bagi korang cari dulu cerita Ya, yang benar. mana yang akan pilih best among the best. Weh, ada yang apa ni tu? Dia macam kosong. Tapi dia cakap arek ni saya ngumpul sewundi. Kau ni jangan cakap Baca pula macam tu. Ni kau pesan dah jangan baca pelik-pelik. Mana lah aku tahu Dah. dia. Dah baca next. Saya tengok ke tu? Macam ni. Oh, benda. Aku dah jumpa satu ni. Okay.
Ya, dengar ah. Dengar. Ada semalam ni. Kau terdengar tadi? Time tu Dengar? saya baru balik kerja. Macam ada bunyi bisik. Macam ada Tak ada pula. Seorang je kan yang dengar ni. Cuba tengok komen. Ada apa-apa ke? Uish, tak ada pula. Kau sure ke? Kau ngantuk ni? Kena. Tapi tak ada apa-apa pun. Yo! Korang buat apa kat sini? Diorang tengah rehat. Baru habis buat live. Tengah malam buat podcast. Ni dah pukul berapa dah ni? Nak Biasa ambil lah vibe. doktor. Betul. Saja nak buat tengah-tengah malam kan. Baru ada engagement. Baru Kan malam-malam berjaya. baru semua free. Saya rasa dulu korang balik. Diorang nak balik dah. Nak lah. balik Nak ni. balik. Siap dah. Tak elok malam-malam kat sini. Nak apa ada apa ke? Apa pula? Ish. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على حقك وعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأتوب علي وأبوء بذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم. Ni siapa ketuk ni? Nak tidur lah. Siapa ni? Ish. Tadi ketuk sangat. Punya apa pula ni? Dah maghrib ni tingkap tak tutup. Apa tu? Siapa cek ni? Apa ni? Lara? Kau milik aku? Gambar apa pula pun orang tanya. Ya je perempuan ni. Pas gamer. Wah, tidur lah. Ayu, kau tak bangun lagi? Kau tu tak sekarang pukul berapa? Kau dah asar belum? Sekarang dah masuk waktu maghrib tau. Kau ni, lately ni aku tengok kau jarang solat. Kenapa Apa masalah kau? Ish, Fira, kau ketul lah elok. Terkejut lah. Mampus lah. Ish. Tu nak gimana tu? Mandilah kau kejut aku. Weh. Mandi Syah. sekarang. Nak
Habis pula bateri. Mana tah charger aku? Aku salah tengok kot. Cukup lah adik. Dah lewat ni. Bila diorang nak datang? Lambat. Sabarlah. Sabarlah. Ya, sabarlah weh. Weh, hampir nak okey ke tak? Aku dah kacau tadi. Sumpahlah weh. Weh, dekat lift. Cerita weh sebenarnya. Rania duduklah dulu. Kenapa? Tak, tadi kan aku tekan tingkat 15. Ha. Lepas tu, dia kat tingkat 4 tu tiba-tiba lift terbuka. Oh, aku macam, oh ada orang lah kot kat luar kan. Lepas tu aku tengok, aku jenguk, tak ada siapa. Lepas tu aku cuak. So aku tutup terus laju-laju. Lepas tu, lepas tingkat tu, aku rasa macam ada benda kat belakang tau. Aku jadi takut gila. Dia macam boleh rasa ada orang kat belakang. So macam aku tutup laju-laju. So aku macam tekan tingkat 15, laju kuat-kuat and then sampai lah tingkat 15. So macam lari terus kat korang sebab Kau serius ke? ya, sambil aku lari tu pun aku rasa ada benda kat aku tau. Asal kau tak call aku? Bateri phone aku habis. Kau kena kacau. Aku kan bateri phone tapi Weh, takut lah. sebenarnya kan aku pun kena kacau tu waktu edit video. Weh, betul weh, aku pun kena duduk. Time tu aku baru bangun tidur. Lepas tu aku chat Ayu. Ayu kata tu scammer je. Dia tak gambar kat aku weh. Gambar? Ha. Gambar siapa? Gambar? Ya. Sekejap. Aku rasa aku dah perasan benda ni daripada kita buat live lagi hari tu. Serius lah. Ya weh. Maksudnya? Benda ni dah makin melarat weh. Kita kena jumpa somebody weh. Siapa? Jumpa siapa pula? Aku tahu orang yang boleh tolong kita. Jom lah kalau macam tu. Sekarang lah. Sekarang? Sekarang aku lah. jadi lah. Kan? Jom. Jom Ayu. Jom. Cepatlah Ayu. Cari doktor weh. Mana doktor ni? Ke sana dok? Doktor sabar. Kenapa ni? Malam ni juga. Asal? Kenapa ni? Kenapa? Panjang cerita dia. Kita jumpa kat luar nanti doktor. Doktor busy kau? Boleh lah. Tapi bagi saya tutup masjid dulu. Boleh. Jumpa kat luar tak doktor? Panjang sangat cerita dia. Tak apalah, korang duduk sana dulu. Sekejap lagi saya Kat luar tak doktor? Jangan lambat tu doktor. Saya boleh ikut. Jalan-jalan sepatu roda hitam. Jalan-jalan sepatu roda hitam. Hitam ke merah? Hitam ke? Jalan-jalan sepatu roda hitam. Mana doktor ni? Dah lewat. Ni kenapa ni? Nampak macam kelabah semacam je. Doktor tahu tak, lately ni kita orang banyak kali gila kena kacau. Janji. Janji. Tadi saya baru kena kacau kat lift. Saya pun doktor ni. Saya tak kenal pun orang ni tapi dia send gambar kat saya. Tengok ni. Ada gambar saya. Tu, baca tu. Kau milik aku. Doktor. Saya pun kena kacau waktu edit video. Sejak bila benda ni jadi? Kami dah perasan dari live podcast lagi doktor. Saya dah agak dah benda-benda macam ni. Lagu mana doktor tahu? Lagu tu Lagu tu. tak adalah. Sebenarnya saya dah lama nampak korang masa dekat podcast yang korang buat live podcast malam tu. Saya nampak macam ada something je tak kena dengan korang ni. Habis tu doktor, kita orang nak buat apa? Doktor boleh tolong ke buat apa yang patut ke? Saya ni taklah pandai sangat. Tapi insya-Allah lah saya cuba. Ada bawa air ke apa ke. Tak ada lah pula. Kalau tak ada, belakang tu ada mesin geregang. Pergilah beli kejap. Dah, kita pergi sekejap. Jom teman, takutlah. Nah doktor. InsyaAllah lah kita ikhtiar sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Nah, ambil air ni minum seorang satu. Sebelum saya terlupa, air ni minum tapi jangan habiskan. Balance tu bawa mandi. Okay. Tolong minum daripada doktor. Nah, ni untuk Ayu. Kalau macam tu tak ada apa-apa dah kan doktor kan? Kita orang balik dulu lah. Terima kasih. Semoga murah rezeki, panjang umur, tak kahwin dua. Amin. Jangan balik lambat sangat doktor. Sekejap lagi ada benda ikut. Taklah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam 2 minggu kita je dah settle. Korang semua okey tak lepas 2 minggu ni? Aku okey macam biasa. Bangun, makan, tidur, pergi kelas. Aku pun okey je. Aku pula okey lah, tak nak leave. Tapi kan weh, aku rasa kita patut stop lah semua benda ni. Maksud kau? Nak delete je channel ni? Boleh? Oh iya kan? Mungkin tu better untuk kita. Weh, sekarang ni kita kena fokus untuk stopkan benda ni. Kita kena delete akaun ni juga sekarang. Setuju. Buka Ayu nak delete sini Ayu. Ayu kau okey tak? Okey je. Weh, Alhamdulillah dah delete juga. Mana nak tengok? Weh, dah delete. Dah jom lah weh, cukup dah. Jom lah. Ayu kau okey tak? Okey je. Kau ni jangan buat macam tu lah. Scary tau. Kau takut Dah lah. Ayu okey lah. Jom. Korang pergi luar. Okey weh. Bye you. Hai, budak-budak tak ada kerja, cari kerja.